Betul dah ke kita ambil baigong ni? Betul dah tu. Berapa so ni? RM7 je. RM7. Betul dah. Boleh habis royak. Mana so RM20? Mana so RM50? Bang. Sebelah kiri tu RM50. Sebelah kanan tu RM20. Ini dah. Berapa habis nak bagi nyucu RM13? Patutnya nyucu RM43 ke? Saat ni bagi RM50. RM50 tolak 7, RM43. Kita buta tak boleh tengok je. Tak buta matematik. Ni RM13. Iyalah. RM10 sekeping, 3 keping RM1. Betul ke? Kenapa? Oh, aloh. Muhammad Hakimi, Ya, nama Pak Cik dah tu. Pak Cik ada order bagi COD? Ada. Ni bagi Pak Cik order, RM90. Akhirnya siapa juga mentah dah Pak Cik ambil duit. Pak Cik order gapo tu? Telefon. Ni RM90 dah. Telefon gapo RM90? Nothing to it. Bang. Pak Cik tak cek dulu ke? Saya bukan gapo. Takut Pak Cik kena tipu je. Tak kena tipu. Sebab kedah hok jual ni, dia kata dia nak clear stock. Pak Cik, cuba Pak Cik fikir secara logik. Mana ada orang jual telefon Nothing RM90 je. Ni saya ada di sini ni. Baik Pak Cik cek dulu. Saya bukan gapo. Ni nak tolong Pak Cik je. Tak payah bimbel lah. Tak apalah kalau begitu. Pak Cik ingat deh, kalau ada gapo-gapo, jangan cari saya. Oh, buat gapo carinya? Gigilah tak bagi orang lain tu. Sibuk nak lihat orang. Oh, aloh. Kau tak saja. Telefon ni. Telefon gapo RM90? Telefon sungguh. Pak Cik, nak tupai tanya boleh? Boleh. Nak tanya ke apa? Tupai tanya free je ke? Free je. Pak Cik kenal ada orang dalam gambar ni? Bang. Nama dia tahu. Saya lama di you dulu. Nombor telefon pun tak ada. Cumanya kita tahunya dia duduk kawasan ni. Rasanya Pak Cik kenal ni. Rumah dia hujung kampung sana. Tapi payah juga nak pergi rumah dia tu. Kalau Pak Cik lukis peta di kertas ni boleh? Boleh juga Pak Cik. Adik pergi hujung kampung sana, cari rumah kayu lama. Sebelah rumah tu ada pokok motel sebatang. Kalau motel tu buah, mari Pak Cik sikit deh. Bang. Ni siap dah peta. Bang. Jelas molek dah peta ni. Terima kasih Pak Cik. Pak Cik, mak kita suruh tukar duit. Boleh tak? Boleh? Nak duit seria-seria? Betul ni, nak duit seria-seria. Betul. Betul. So, dua keping je kau? Betul lah tu 2 keping. Seria? Bang. Okey. Seria. Betul dah tu. Aku bagi sekeping, dia bagi aku 2 keping. Banyak aku dah tu. Pak Cik, nak dapat tiket? Saya jual untuk cari PT pergi sekolah. Berapa sir? Seriasa. Mari 2. 2 sebelah ya. Bang. Kira mana 2 jadi sebelah ya? Mari saya tunjuk. Seria. 2 sebelah ya. Kalau gitu, mari so je lah. Kalau jadi tolak 10 ya. 10 ya Pak Cik. 10 riyal. Tak Pak Cik. Mari Mr. Potato lah sir. Berapa sir? 2 riyal. Murah. Mari 2 lah. Kalau 2, jadi 22 ya. Bang. Pak Cik kira gana 2 jadi 22 ya. Serupa adik kira tadi. Jadi, 10 ya ni, Pak Cik tak payah bagi. Adik kena bagi ke Pak Cik lagi 12 ya. Bang. Kalau begitu kita letak balik lah dua-dua Mr. Potato ni. Kalau tak say, tolak 2. Bang. 20. Tolak 2. Bang. 18. 18 ya. Kena bayar juga. Gini.
kita ambil se je. Kalau nak ambil se je, 182 ya. Bayar. Dek. Nak beli kedai ni boleh pakai selipar. Nak beli boleh pakai selipar. Betul ke pakcik? Betul. A few moments later. Nak mami ni sepit besar se? Nak bayar pakai selipar. Cukup ke sebelah selipar? Ke nak se lagi? Cukup dah sebelah. Comel lepas adik ni. Gapo ni? Ada tak yang monel lagi? Tapi boleh tak adik dekat sikit? Pakcik, air bau ni sir. Air bau tu ada promosi. Kalau adik boleh flick botol ni, flick gini, lepas tu, pop, jatuh gini, ada diskaun 50%. Maaf pakcik, tak berminat dengan promosi-promosi ni. Ni duit. Tapi baki pakcik ambil dah. Bye-bye. Air bau tu 10 ya. Bukan 3 ya. Pakcik, ada tengok tak beg duit warna koko? Saya rasa jatuh dalam kedai ni. Hak ni ke? Betul. Nasib baiklah pakcik hak jumpa. Kalau orang lain tak tahulah. Macam kurang je duit dalam beg ni. Kurang ke? Patutnya ada 10 ya. Ni ada 3 ya je. Pakcik ambil duit saya ke? Ish, mana ada? Pakcik tak buka pun beg tu. Kalau pakcik tak ambil, berapa kurang duit dalam beg ni? Mana pakcik tahu? Pakcik royak molek. Kalau pakcik betul-betul ambil, baik pakcik will lalu duit tu. Sebelum saya pergi royak ke mak ayah saya. Sabar. Benda boleh settle. Kalau kita ulai balik boleh? Ulai balik? Gana? Ulai balik, adik mari ke kedai pakcik, lepas tu tanya pasal beg tu, lepas tu pakcik bagi. Boleh? Pakcik. Pakcik ada nampak beg duit warna koko. Saya rasa jatuh dalam kedai ni. Tak ada. Sardin ni sir? 2 ya. 2 riyal. Dah. Tak say tayar. Nak sardin je. Tayar motor saya molek lagi. Baru je tukar. Dah. Bukan tayar. Pakcik royak sardin tu harga 2 riyal. Nama saya bukan Din. Nama saya Yusuf. Anak Puan Mak Beruk. Ayah saya mai beli sini semua. Pakcik mesti kenal. Kenal? Bukan Zainal. Nama saya Yusuf. Ni bukan pekok dah. Ni tahap tuli dah ni. Guli? Tak sih. Tak mai dah guli. Masa kecil-kecil dulu je mai. Berapa harga sardin ni? 2 riyal. 2 tayar? Tak sih pakcik. Motosikal saya tu, 2 tayar dah tukar. Buat gapo lagi tukarnya? Bukan tayar. Sardin tu harga dia 2 ya. 2 riyal. 2 ya. Royaklah 2 ya. Ni duk main tayar. Boleh royak molek ke 2 ya? Tak payah duk derah-derah. Malu kau orang. Duit ni. Nyucu tak payahlah. Aku pula salah. Pakcik, nak beli Mami Master 7 supik? Boleh. Mami Master tu 40 supik. Kalau 7 supik, mentah pakcik kira dah. Berapa tak tubik nombor ni? Habis bateri ku. Habis bateri ku. Tak apa. Pakcik kira cara manual. Manual? Guna kertas dengan pen. Mentah dah pakcik kira. 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40. Allah. Tak cukup kertas lah puluk. Kena sambung kertas ni. Mana kertas lagi ni? Pakcik. Tak payah sambung kertas lah. Pakcik guna kalkulator dalam telefon saya dah. Boleh juga. Kalkulator. Ni kalkulator. 20 tambah 20 tambah 20. Alah.